Ramai suami isteri yang bercerai akan ada masalah ini. Hai Melissa, saya dah bercerai, rumah beli atas nama berdua. Tapi saya berhasrat nak tukar geran dan loan kepada nama saya seorang sahaja. Boleh jelaskan prosedur dan kos? Ramai yang ingat bila dah bercerai, kita boleh pergi bank dan minta bank gugurkan nama ex kita macam tu sahaja. Tapi realitinya bukan semudah itu. Proses sebenar, anda kena buat pembiayaan semula. Anda kena mohon pembiayaan baru. Pembiayaan baru ni adalah nama anda seorang dan juga anda membeli bahagian bekas pasangan anda dan tutup loan lama. Selainlah kalau anda ada duit yang boleh selesaikan pembiayaan tersebut. Kalau nak buat pembiayaan baru, syarat utama ialah anda mesti layak untuk tanggung pembiayaan itu bersendirian. Bank dia akan semak balik gaji secret anda sebagai individu tunggal. Kalau gaji tak lepas, walaupun kan bekas pasangan kita tu setuju serahkan rumah itu, transaksi ini tak dapat diteruskan. Kalau pak pembiayaan rumah sudah lulus, anda perlukan peguam untuk sediakan dokumen pindah milik dan pembiayaan rumah. Macam mana pula kosnya? Okey, untuk kosnya anda perlu sediakan untuk bayar yuran guaman bagi pertukaran hak milik dan perjanjian pembiayaan baru. Kos pertukaran hak milik adalah anggaran 4 hingga 5% dari harga market value. So, kos itu bergantung pada harga market value, duty stamp, lokasi rumah dan juga jenis geran. Kos ini selalunya memang kena tanggung sendiri. Manakala kos perjanjian pembiayaan baru dalam 3 hingga 4% dari harga pembiayaan. Kos ini boleh dimasukkan dalam pembiayaan sekali. Bonus tip, jika anda tukar nama sebelum perceraian, ada satu kelebihan. Duty stamp selalunya boleh dapat pengecualian. Anda boleh jimat banyak kat situ. Nasihat Melissa, jangan lantik peguam dulu dan bayar beribu ringgit selagi anda tak pasti lagi status kelulusan pembiayaan. Nanti peguam dah jalan tapi pembiayaan pula sangkut. Oleh itu sebenarnya langkah pertama, semak dulu kelayakan pembiayaan rumah dengan Melissa. Follow Melissa for more tips.